Atas sebuah bukit berkabus di Louisville, Kentucky, terdiri sebuah bangunan yang besar dan usang, sunyi, sepi dan sedang memerhati. Inilah dia, Waverly Hills Sanatorium. Dulunya tempat harapan, kini antara tempat yang paling berhantu di Amerika Syarikat. Waverly Hills dibuka pada tahun 1910. Dibina untuk merawat pesakit TB yang kian meningkat. Penyakit putih ini sangat kejam, penuhkan hospital dengan pesakit, kematian dan kesunyian. Tiada penawar, hanya kesakitan, pengasingan dan rawatan yang kini dianggap menyeksakan. Paru-paru dibedah, udara sejuk yang dipaksa untuk masuk ke dalam tubuh pesakit. Pesakit diikat di atas katil, walaupun ribut, walaupun salji. Kematian begitu kerap, sehinggakan terowong kematian dibina sepanjang 500 kaki. So, terowong kematian ni untuk apa? Fungsi terowong kematian ni adalah untuk mengusung mayat tanpa disedari oleh pesakit-pesakit lain. Terowong kematian atau dikenali sebagai The Death Tunnel masih lagi wujud, gelap, dingin, bergema dengan rahsia silam. Terima kasih mana yang tengok konten-konten aku selama ni. Jangan lupa support aku kat platform ni, okey? Setelah wabak TB reda, Waverly Hills menjadi pusat jagaan warga emas. Tetapi penderitaan tetap berterusan. Pada tahun 1982, ia ditutup semula. Kali ini kerana pendakwaan pengabaian dan penderaan. Dan sejak itu, gangguan mula dirasai. Ada pengunjung yang mendengar bisikan di dalam gelap, bunyi tapak kaki tanpa jasad dan bayangan hitam yang bergerak dalam kelam.